sama macam dal, tapi dia ada titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu hari, satu huruf. Huruf yang kita nak cerita ni sama macam dal, tapi dia ada titik. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah masuk banyak huruf dah kita cerita. Cuma hari ni kita nak sentuh satu huruf yang sangat-sangat kadang-kadang ramai orang tersilap. Bahkan huruf ni penting digunakan dalam surah Al-Fatihah. Apa dia? Kalau nak tahu, jangan lupa untuk like, follow dan share video ini. Baik, hari ni kita nak cerita tentang huruf zal. Huruf zal. Apa dia? Huruf zal. Bentuk sama macam huruf dal, cuma dia ada titik dekat atas tu. Okey, huruf zal kadang-kadang apabila tidak dibunyikan dengan betul, takut-takut bunyinya hampir-hampir sama macam huruf za. Okey, ataupun zai. Kita nak bunyikan huruf zal. Nak bunyikan huruf zal, step yang pertama adalah kita kena parking lidah kita dekat gigi kacip depan ni. Macam ni, nampak? Dan lepas tu kita lepaskan bunyi, jadi bunyi adalah za. Kalau bunyi bacaan pendeknya adalah za, zi, zu. Kalau tak parking, dia akan jadi za. Takut seakan-akan bunyi huruf yang lagi satu. Jadi apa ayat yang biasa kita guna untuk huruf zal yang kadang-kadang orang tersilap? Contoh dalam surah Al-Fatihah. Siratal lazi, salah. Sebenarnya adalah siratal lazi, siratal lazi. Nampak ya? Siratal lazina an'amta alaihim. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya dalam bacaan isti'azah. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Patutlah syaitan tak lari. Silap rupanya. Iaitu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Dapat? Penting tak huruf zal? Kalau penting, tulis penting dan alhamdulillah. Share video ni. Nak tak video seterusnya? Kalau nak, tulis nak.